bersama-sama memanjatkan syukur kehadrat Ilahi. Dan kurikulum para ibu bapa murid tahun 1 bagi bertujuan membantu murid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa. Maksudnya tuan-tuan dan puan kena hantar. Sebab di kepala tubuh badan anak tuan-tuan, dia ada nilai peratus kehadiran. Saudara 88, tahun lepas naik kepada 90, tahun ini 91. Semua itu adalah sokongan daripada tuan-tuan dan puan menghantar anak ke sekolah setiap tahun. Burger pun kami tak boleh buat. Kalau kami buat yang itu, dia adalah makanan yang paling menguntungkan. Walaupun kami tidak menjadikan keuntungan itu menjadi pertama, tapi proses pembelajaran itu nomor satu. Saya menyampaikan apa yang sepatutnya berkaitan dengan pendidikan anak-anak itu. Pesannya adalah satu jangka masa panjang tentang pembangunan, tentang siap dan juga tentang penyertaan anak-anak kita berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Mohon ampun dan mohon maaf atas salah silap tutur kata saya. Sekian, terima kasih. Nama siapa? Adijah. Adijah dulu sekolah mana? Benny Bunch. Oh, Benny Bunch. Nak sekolah sini ke? Best ke? Best. Nama siapa? Helena. Dulu sekolah mana? Seronok tak sekolah sini? Seronok. Macam mana tahu seronok? Sebab apa seronok? Sebab dapat kawan baru. Kawan baru. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nur Iman Afwaini. Ni? Aisyah Nur Hajafira. Putri Kasya binti Abdullah. Ni? Syakira binti Rahman. Dulu sekolah mana? Tadika Mata Mawin. Seronok ke sekolah sini? Seronok. Best tak? Best. Suka? Yusof paling suka cikgu apa kat sini? Alia. Oh, okey. Bye Yusof.